Allah. Mendapat hidayah daripada Allah. Sementara orang-orang kafir, mereka yang ingkar kepada Allah, mereka yang tidak beriman kepada Allah, mereka yang memusuhi Allah, mereka yang menentang Islam, pemimpin mereka ialah taghut. Pemimpin mereka ialah taghut. Allah Ta'ala dia pimpin orang beriman. Orang kafir ini pemimpin dia taghut. Maknanya taghut memimpin orang yang ingkar kepada Allah. Siapa-siapa hak lawan Islam, hak tentang Islam, hak tolak syariat Allah, yang menghina sunnah Nabi, ini adalah mendapat pimpinan taghut. Orang yang mendapat pimpinan taghut. Baik, taghut itu sendiri lagu mana? Macam mana cara taghut itu pimpin manusia? Yukhrijunahum minan nur ila sulumat. Dia mengeluarkan manusia daripada cahaya hidayah menuju kegelapan jahiliyah. Daripada cahaya iman menuju kegelapan kufur. Daripada cahaya Islam menuju cahaya jahiliyah, menuju kegelapan jahiliyah. Itu cara taghut pimpin manusia. Pendek kata, molek-molek dah nak ke Islam, jadi jahat. Selama ni mari ke surau, mari ke masjid, semayang tak tinggal. Lambat mari Ramadan, dia puasa macam orang puasa juga. Pergi ke Mekah. Tiba-tiba sekarang ni, dia menolak Islam. Pandai judi dah akhir-akhir. Pandai ada rasuah. Pandai dah dia melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah. Dulu dia tak suka hiburan yang melampau. Bercampur kaum lelaki bebas, perempuan ni dia tak suka. Tapi sekarang ada akademik Fantasia ni, dia tutup juga mata tapi dia kekeh dua jari. Saudara yang dihormati sekalian, ini orang yang mendapat pimpinan taghut. Taghut ni maknanya dia ajak orang baik buat jahat. Senang dia cerita dia. Sama ada dia terdiri pada jin, iblis ataupun manusia, dia boleh jadi taghut. Sebagai contoh, kita pas ajak orang beriman kepada Allah, ajak orang melaksanakan syariat Allah, ajak orang menegakkan syariat Allah. Itu yang kita ajak. Kita tak pernah ajak orang pergi kelab malam. Pas tak pernah ajak orang pergi judi. Pas tak pernah ajak ahli-ahli dia melakukan rasuah. Pas tak pernah ajak seluruh orang yang menyokong PAS, termasuklah orang-orang Islam yang lain, supaya melakukan maksiat dan mungkar kepada Allah. Beza dengan UMNO dan Barisan Nasional. Dia ajak rakyat judi. Dengan cara dia meluluskan lesen judi. Dia ajak rakyat pergi kelab malam. Dengan cara dia meluluskan adanya kelab-kelab malam dalam negeri-negeri kita, dalam negara kita. Sehingga dalam negara kita ni, kalau nak melakukan maksiat tidak menjadi halangan besar. Termasuk melakukan zina. Zina tak salah dalam Malaysia. Kalau saya masih ingat kes yang berlaku di antara Hanif Basri dengan Norita Syamsuddin. Hanif Basri telah mengaku di mahkamah dia berzina dengan Norita Syamsuddin sebanyak 14 kali. Hanif Basri tak ditangkap, tidak dipenjara, bahkan tidak didenda pun oleh kerajaan UMNO dan Barisan Nasional yang memerintah. Kalau saya tak nafi, Hanif Basri terlepas daripada tuduhan membunuh. Di mahkamah didapati dia tidak bersalah daripada membunuh Norita Syamsuddin. Tetapi Hanif Basri mengaku depan mahkamah dengan pengakuan bersumpah bahawa dia telah melakukan zina. Kenapa tidak ambil tindakan? Jawabnya kerana zina tidak salah. Zina tak salah. Contoh mudah apa yang berlaku di Khuza baru-baru ini.
Apabila seorang lelaki, seorang pelajar ditangkap berdua-duaan. Lelaki dan perempuan berdua-duaan. Apabila dibawa ke mahkamah pelajar, di hadapan pensyarah, di soal siasat, mereka mengaku telah melakukan zina. Telah melakukan persetubuhan. Oleh kerana dia telah melakukan persetubuhan di sebuah negeri yang dikenali sebagai negeri Terengganu Lestari, Islam Hadari, maka perbuatan ini sangat memalukan. Maka beliau dikenakan tindakan yang sangat berat, di mana ditenda sebanyak RM200. Berbeza sebelum daripada itu. Zaman sah mereka. Oleh kerana kita nak memertabakkan peningkatan akademik, peningkatan ilmu, nak melahirkan ulama. Kita menggalakkan mana-mana pelajar pintar, sama ada miskin ataupun kaya, yang ada peluang untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara. Kita beri peluang kepada mereka untuk melanjutkan pelajaran. Antaranya terpilih beberapa orang pelajar daripada Ma'had Darul Quran. Kita bawa pergi ke Kuza untuk mengambil skill peperiksaan di peringkat kolej bagi melayakkan dia memasuki universiti di Al-Azhar. Apabila kita kalah tahun 2004 yang lalu, UMNO mengatakan dia justru kata demi menjaga martabat akademik, demi menjaga nilai dan mutu kualiti akademik, kita tidak mahu mana-mana pelajar yang masuk Kuza dengan tidak mempunyai sijil pengajian Malaysia SPM. Maka mana-mana pelajar yang tak ada SPM kena pecat. Termasuklah pelajar-pelajar yang layak, yang pintar daripada Ma'had Darul Quran ini. Mereka dipecat daripada Kuza kerana berdosa tidak ada SPM. Saya nak beritahu pada saudara, dalam agama baru Islam Hadari, menurut hukum fiqh Islam Hadari, dosa tak ada SPM lebih besar daripada dosa zina. Dosa tak ada SPM kena pecat. Dosa zina baru 200 riyal lalu. Segala sebab tu kita tak pelik apabila baru-baru ni tukang sikap Falah Badawi, Dr. Masyitah Ibrahim, telah mengeluarkan kenyataan dalam harian Metro 19 Jun. Seorang yang bertanya, yang menggelarkan dirinya sebagai razim, bagaimana kalau si ibu tunggal mempunyai 2 orang anak yang terpaksa dibiayai dalam keadaan darurat terpaksa, maka ibu tunggal ini melacurkan diri, boleh ke tidak? Tukar sikap polah ni kata tak ada apa-apalah, ada terpaksa tuan. Oleh kerana terpaksa dimaafkan. Ini dalam akhbar harian Metro 19 Jun, muka surat 38, saya ingat lagi. Satu kenyataan yang sangat biadab. Satu kenyataan yang boleh menghalalkan pelacuran dalam negara kita. Sebab yang cakap ni orang ngaji tinggi, orang ada PhD dalam bidang agama. Dulu ini kritik, jauh perangai dia, baik dia ceramah dalam TV, dalam surat khabar dia menulis, dalam forum-forum perdana. Ramai peminat dia, ramai orang dengar ilmu daripada dia. Tapi lepas masuk UMNO jadi bodoh habis. Semua ni kerana jaksa masuk UMNO. Maka mana dia boleh keluar kenyataan yang sebegitu biadab. Biadab terhadap ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, baru-baru ni, lebih kurang 2 minggu lepas Masyitah keluar kenyataan, ditangkap seorang perempuan kerana melacurkan diri di Pulau Pinang. Masa dibicarakan di Balapoleh, dia tunjuk kertas keratan Dr. Masyitah. Dia kata, Dr. Masyitah kata terpaksa boleh. Saya terpaksa.
Saya terpaksa. Dia tunjuk keratan akhbar. Ni, Dr. masih tak kata boleh. Apabila terpaksa, darurat, dia kata. Doktor masih tak bertanggungjawab dengan apa yang berlaku. Sebab gila ke mana-mana kalau kita mengaji agama, kita mengaji mereka, kita mengaji agama, tak ada ruang yang membolehkan kita melakukan zina walaupun terpaksa. Saya tahu dia cuba menggunakan kaedah ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat mengharuskan apa yang dilarang. Tapi saya nak beritahu malam ni, kaedah darurat ni kita tidak boleh guna sembrono. Kita tak boleh guna pakai tam kromo begitu saja. Kita mesti ada syarat dia. Bukan boleh pakai sewena-wena. Ada syarat dia. Sekurang-kurangnya 2 syarat yang membolehkan kita melakukannya mengikut kaedah ini. Dan sekurang-kurangnya ada 2 syarat yang tidak boleh walau keadaan apa sekalipun menggunakan kaedah ini. Sebagai contoh, syarat yang pertama, apabila kita sesak dalam hutan, seminggu dah kita tak makan di musim kemarau, air payah kering, daun-daun kayu pun kering, nak kekot batang kayu tak perlu. Dalam keadaan kita lapar, nak mati dah, nak jaga nyawa, maka dia panggil darurat. Tiba-tiba lalu anak babi sekor depan kita. Babi dihukum dia haram kita makan. Oleh kerana darurat nak jaga nyawa, maka kita boleh guna kaedah ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat mengharuskan apa yang dilarang. Apabila keadaan pada waktu itu darurat lebih penting daripada mahzurat, iaitu nyawa lebih perlu dijaga daripada melakukan perkara haram, iaitu memakan babi yang lalu depan kita. Maka boleh dia makan. Tapi kena ingat ada hak pengharusan dia. Makan sikit je, sekadar nak sambung nyawa. Jangan makan apa, belah tu sedap pula, bahang pada-pada, tak boleh, haram. Dia ada hak pengharusan dia. Sekadar nak sambung nyawa. Lepas tu ada orang tanya saya, kena sembelih ke tak ustaz babi? Tak payah sembelih lah babi. Sembelih pun pegang ngadak kiblat bismillah, pun tak jadi apa. Cuma bunuh babi tu, jangan seksa dia, lepas tu ambil lah bahagian mana nak makan sikit, nak sambung nyawa. Itu dalam keadaan darurat. Yang kedua, syarat yang kedua, apabila darurat itu ataupun mahzurat, darurat dan mahzurat itu melibatkan haram sebelah pihak. Seperti kita makan babi tadi. Apabila kita makan babi, haram atas kita. Ada pun babi yang kena makan oleh manusia, tidak haram atas babi. Babi tak dosa kena makan. Kita yang makan babi ini dosa. Maka dia panggil haram satu pihak. Oleh kerana haram satu pihak, apabila berlaku darurat, maka dia boleh guna kaedah ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat mengharuskan apa yang dilarang. Kalau darurat itu hanya melibatkan haram sebelah pihak. Itu 2 syarat yang membolehkan kita guna kaedah itu. Ada pun 2 syarat yang tidak boleh kita guna kaedah ini. Yang pertama, apabila darurat dengan mahzurat seimbang. Darurat dengan mahzurat. Darurat yang kita alami dengan mahzurat, perkara haram yang kita nak buat, seimbang, sama belah. Sebagai contoh, kita dipaksa untuk membunuh orang. Dia paksa, dia letak senapar atas kepala kita supaya kita bunuh budak. Kalau kita bunuh budak, kita selamat. Mati nyawa budak tu, 1 nyawa. Kalau kita tak bunuh budak tu, dia bunuh kita. Budak tu selamat, kita mati, 1 nyawa. Darurat masuk nyawa kita. Kita nak jaga nyawa kita. Darurat, nyawa. Benda haram yang kita nak buat ialah bunuh budak tu. Nyawa juga. Nyawa sama nyawa, seimbang. Apabila nyawa sama nyawa, seimbang, syarak tidak membenarkan kita guna kaedah ini. Tak ada kaedah ni. Kita tak boleh kata oleh kerana darurat nak jaga nyawa, kita bunuhlah budak tu. Tak boleh, haram. Maka syarak mengajar kita mesti membiarkan kita dibunuh dan mati kita mati syahid daripada kita melakukan perkara haram, membunuh nyawa orang yang tidak bersalah. Kerana ke mana-mana pun melibatkan 1 nyawa. Kalau kita bunuh budak tu mati 1 nyawa, kalau kita tak bunuh, kita kena bunuh
pun mati satu nyawa. Kok mana-mana pun satu nyawa akan hilang. Maka lebih baik kita mati dibunuh dan kita tak melakukan dosa. Mati kita mati syahid. Dan orang yang kita bunuh, orang yang kita tidak bunuh tu dia selamat. Tapi kalau kita bunuh, kita melakukan perkara haram. Itu keadaan dia pertama. Tak boleh kita guna keadaan ni apabila darurat dengan mahzurat seimbang. Syarat yang kedua ialah apabila darurat dengan mahzurat itu melibatkan dua pihak yang melakukan perkara haram. Haram dua pihak. Seperti berzina. Seperti berzina. Orang perempuan nak zina. Orang perempuan nak zina, dia haram atas dia. Kerana dia melacurkan diri. Haram atas diri dia. Orang lelaki yang nak zina dengan dia pun haram atas orang lelaki tu. Jadi haram dua pihak dia panggil. Maka tak boleh guna keadaan. Hak ni dosa masih tak erti. Dia boleh beritahu. Dia kata tak paksa. Ada paksa tak ada Allah bolehlah melacurkan diri. Saudara yang dihormati sekalian, tak boleh kita guna keadaan ni. Macam mana seorang perempuan yang terpaksa kerana nak beri makan pada anak, melakukan zina. Baik, katalah kita pinjam sekejap. Kata Datuk Masyitah ni kata, bolehlah. Bukan saya setuju, saya pinjam sekejap. Kata boleh. Perempuan tu terpaksa beri makan pada anak. Anak lapor, nak mati lah. Dia pun kira nak zina. Pasal nak duit, nak beri makan pada anak. Okey, kata bolehlah atas dia sebab terpaksa. Tetapi masalahnya, apa pula yang menjadikan orang lelaki itu terpaksa zina anak perempuan ni pula? Orang lelaki nak zina anak perempuan tu. Apa pula darurat atau orang lelaki yang membenarkan dia zina? Sebab zina ni haram atas orang lelaki dan haram atas orang perempuan. Orang perempuan tadi tak apalah nak beri makan pada anak. Yang mu tu orang lelaki. Mu sebab apa yang lagi zina? Nak kata mana? Ada orang tu jawab, dia kata, Ustaz, lagu mana kalau orang lelaki tu kata gini? Ustaz, saya ni terpaksa berzina dengan perempuan itu kerana perempuan itu memerlukan wang yang terpaksa dia berzina untuk dimakan pada anak dia. Terpaksa atas paksa. Boleh tidak? Jawab dia tak boleh. Macam mana tak boleh? Kalau betul lah lelaki itu terpaksa beri duit kepada perempuan tu kerana perempuan tu nak zina dan nak beri makan pada anak dia, boleh je lah duit tu tak payah zina. Pelik apa? Orang lelaki tu. Kalau betul lah terpaksa beri duit kepada perempuan tu kerana perempuan tu nak beri makan pada anak dia, tak sah lah zina, boleh je lah duit tu. Lama muda tengah zina, anak lapar mampu gerak. Nak menyedokkan zina tu, nak belikan duit tu, anak apa gerak? Apa salahnya dah mutpaksa, tak tahu zina lah, ambil duit ni, zina haram. Tak boleh, pusinglah ke mana pun, tak boleh nak pergi keadaan tu. Saudara, saya suruh saya lagi. Dr. Masyitah ni dia adalah setiausaha parlimen di Jabatan Perdana Menteri. Dia orang UMNO. UMNO totok. UMNO ortodok. UMNO sungguh. Bukan UMNO main-main, bukan UMNO olok-olok. Ada UMNO sungguh. Dia wakil rakyat UMNO, ahli parlimen balik. Jawatan dia ialah setiausaha parlimen di Jabatan Perdana Menteri. Orang penting, orang kanan dalam UMNO. Masa buat wawancara ataupun buat soal jawab agama, anda muskil, Dr. Masyitah menjawab. Dia tulis bawah tu, Dr. Masyitah adalah setiausaha parlimen di Jabatan Perdana Menteri. Dia highlight jawatan UMNO dia tu. Jawatan kerajaan dia. Nak tunjuk kata dia ke UMNO. Baik. Sebagai seorang pemimpin UMNO, ada ilmu pula, ada reti agama pula. Sepatutnya Dr. Masyitah kena jawab gini. Dia kata, ibu, tolonglah jangan zina. Apa salahnya gini tak air segok, nasi sekepar dengan jiran sebelah, beri makan pada anak? Apa salahnya? Jawab gitu. Katalah ibu ni jawab balik, dia kata tak boleh, jiran tak ada dah. Negeri kami kena langgar ke Garuda, mampu habis dengan kami dengan anak-anak dia. Tak ada jiran dah. Tak apa. Tak ada jiran. Tinggal mu seorang. Dia jumpa wakil rakyat. 5 tahun sekali kita pilih wakil rakyat. Wakil rakyat ni sama ada DUN atau parlimen dapat peruntukan. Peruntukan daripada DUN. Peruntukan daripada parlimen untuk memajukan kampung. Memajukan karya. Memajukan DUN. Membantu rakyat yang miskin. Minta dengan wakil rakyat.
Oh, dia jawab pula, dia kata, wah kedai tak ada dah. Lepas ngundi benar, baru ni duk Kuala Lumpur, tak boleh balik kedai aku. Tak apa, mari jumpa dengan kami kerajaan. Patutnya Dr. Masyitah kena kata gitu. Mari jumpa dengan kami kerajaan. Kami ada Baitul Mal, kami ada pusat pungutan zakat. Kami ada badan kebajikan. Kami ada Petronas. Petronas baru-baru ni. Penyata keuangan berakhir 31 Mac. Pendapatan kasar yang diperoleh oleh Petronas diumumkan kepada umum mendapat 58.3 bilion keuntungan. Pendapatan kasar. Untung kasar. Saudara, 58.3 bilion. Biasanya kita dengar cerita Petronas ni seringkali menjadi sasaran untuk bail out anak-anak syarikat yang hampir bankrupt. Apa salahnya sekali ni Dr. Masyitah kata tak apa, kita ada Petronas. Kita akan minta Petronas untuk tolong bail out keperluan 2 orang anak makcik yang berzina. Takkanlah Petronas 58 bilion nak pergi makan budak kecil 2 orang, tak lepas. Nampak dah jahat Dr. Masyitah. Saya nak tunjuk tu kata. Baik, nak suruh nampak jahat lagi. Dr. Masyitah ni boleh kata begini. Ibu, tolong jangan zina, jangan melacurkan diri. Zina ni haram, melacurkan diri ni haram. Apa salahnya ibu ambil pura kosong, dia duduk bersembah, minta derma, jauh lebih mulia daripada berzina, melacurkan diri. Tapi biadab dan kurang ajarnya Dr. Masyitah, itu kan sekat salah Badawi ni. Dia terkamak membenarkan pelacuran berlaku dalam negara kita. Sebab tu tak pelik berlaku macam-macam tadi siapa? Dr. Lekhraj. Dr. Lekhraj Rampa daripada Universiti Putra Malaysia waktu kajian. Berlakunya keaktifan seks sampai 75% perlakuan seksual sebelum berkahwin dengan responden 18,500 lebih. Bermakna 14,121 orang daripada 18,500 orang melakukan hubungan seks sebelum berkahwin. Dahsyat negara kita ni. Siapa nak tanggung jawab? Antaranya Dr. Masyitah lah. Fatwa dia tu. Baru-baru ni dia sokong pergi jarum suntik dengan kondom percuma kepada penagih dada. Yang tegar, yang telah kena penyakit HIV, penyakit AIDS. Alasannya kerana nak sekat supaya tidak menular penyakit AIDS ini. Dan ini adalah langkah mencimatkan keuangan negara. Saya tak nampak ini mencimatkan duit negara. Ini bukan cimat kos, ini double kos. Saya tahu dah, penagih dadah dalam negara kita ni secara boleh tanyalah. Pihak keselamatan, dia sangat arif tentang fenomena penagihan dadah dalam negara kita. Statistik yang ditunjukkan di Parlimen, 4 orang sehari penagih dadah baru. 4 orang sehari penagih dadah baru itu hak ada rekod, hak tak ada rekod. Penganalisis kata kena kali 3. 4 kali 3 makna 12 orang. 12 orang sehari maknanya dalam setahun kita pukul rata lah. Lebih kurang ada 3,500 orang. 3,500 orang. Setahun. Lepas tu habis tahun, mari pula 3,500. Habis tahun, mari 3,500. Orang ni kena HIV, jarum pula. Lepas tu naik pula 3,500. Kena HIV, jarum pula. Tapi bila nak sudah? Bila nak sudah? Kaedah yang diambil oleh kerajaan itu bukan kaedah pencegahan. Itu kaedah painkiller. Dia tak ubat penyakit, dia pelali orang. Dia tak ubat penyakit, dia tak menghilangkan penyakit. Sepatutnya kerajaan kena ambil tindakan drastik. Menghalang pengedaran dadah. Antara contoh nak halang pengedaran dadah. Sebab nanti dia kata kerajaan dah ambil tindakan, dah halang pengedaran dadah. Tapi dia berlaku juga. Macam mana kerajaan tak tanggungjawab? Di luar pada kawalan kerajaan. Saudara bukan payah nak faham perkara ni. Saudara tahu tak di mana berlakunya pengedaran dadah? Kalau saya tanya boleh lah. Semua orang tahu. Pil ecstasy, pil kuda, sabu, heroin dan lain-lain. Dia ada di mana?
Yang pertama sekali, lokasi yang paling positif berlakunya pengerahan dadah pada kesian seumpamanya adalah di kelak-kelak malam. Di kelak-kelak malam. Yang kerajaan bagi leseh buat kelak malam. Di kelak malam ni lah. Nak menari beringok sampai pukul 3 pagi, kena ada stamina. Tak ada stamina, tak jadi. Tak boleh menari. Stamina ni pula tak padan dengan Tok Ali. Dia kena pel kuda baru jadi. Anak ingok mana paksi buat pagi ni. Kena pel kuda baru jadi. Kena aksi baru jadi. Ni tempat berlakunya penyebaran. Sebab tu ayat Quran dia kata wala taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri zina. Ayat ni dia bukan larang zina saja. Dekat dengan zina pun dia larang. Zina tu kampung lah dia larang. Menghampiri zina pun dia larang. Apa dia program-program menghampirkan zina? Kelak malam. Kelak malam, tengah-tengah gelap, lelaki dan perempuan bercampur, menari berpeluk-pelukan, itu adalah program yang paling berpotensi untuk membawa mereka terjerumus ke lembah zina. Kalau kita guna kaedah ayat Quran, wala taqrabuz zina, kita jangan buka kelak malam. Apabila kita buka kelak malam, orang tak berlaku zina, dajah pun tidak berkembang. Apa dah tu? Orang tak ejar dadah dah sikit. Kerana orang bagi dah sikit. Tu imam ke makmum ke tu bila ke tak ada. Dia ada dalam kelab malam. Dia ada di konsert-konsert. Haramkan konsert. Haramkan kelab malam. Dia kata fahni ekstrim pula. Tak ambil kehiburan. Kita bukan tak ambil hiburan. Boleh nak hiburan. Tetapi bukan cara macam itu. Sebab kerajaan Islam Hadari, agama baru Islam Hadari ini, rukun yang pertama ialah nak melahirkan manusia beriman dan bertakwa. Agak-agak kelak malam tu boleh menambah iman. Cuba kita tanya sikit lagu mana ada. Rukun pertama Islam kita ialah mengucap 2 kalimah syahadah. Rukun pertama Islam Hadari melahirkan manusia beriman dan bertakwa. Tak apalah kita kira setujulah. Rukun tu comel. Bukan tak comel, tapi saya nak tanya, kelak malam tu boleh menambah iman ke? Beringok sampai pukul 2 pagi, 1 pagi ni menambah iman ke? Valentine Day yang dibuat di Hotel Primula bulan Februari yang lalu, itu menambah iman ke? Berdakat peluk pasangan laki perempuan hari kekasih. Lepas tu ada cabutan bertuah pula, siapa dapat nama bertuah boleh tidur dengan pasangan ni di Hotel Primula bulan Februari baru ni di Terengganu. Zaman kerajaan Islam Hadari, Terengganu Lestari. Itu menambah takwa kalau kata. Kalau rukun yang pertama pun out dah, lagu mana nak buat? Saudara yang dihormati sekalian, sebab itulah saya kata, apa yang sedang dilakukan oleh kerajaan UMNO dan Barisan Nasional sangat bertentangan dengan agama. Inilah dia tauhid yang akhirnya akan menghancurkan peradaban dan tamadun yang sedang dicipta oleh mereka sekarang. Saudara, yang saya sedih lagi mufti. Mufti senyap tak kata tu. Lepas tu saya cadang, jauh hak cuma nak wui tu, tak usah wui ke penagih dada, wui ke mufti. Dia cocok pungur, dia sekat sikit. Senyap lemah, belakang mufti senyap, tak kata apa. Orang nak akademi Fantasia, ke Will ke audition, ke Malaysian Idol, ke mentor, ke berpeluk lelaki dan perempuan, berdakak, bertokor, bersiung. Mufti senyap. Dia warak dong, wabakok, buat dia. Oh, nak jalan ni. Pada wui jalur ke penagih dada awak nak. Wui ke mufti tu dia cocok pungur boleh 3 kali. Makin tak kena 5 kali. Sebab mereka terlalu biadab dengan agama, terlalu biadab dengan Islam. Ialah kerana UMNO, buat UMNO, tak apalah. Tapi jangan sampai langgar Islam. Jangan sampai orang main ke agama. Jangan sampai pelakis syariah. Orang ada ilmu. Cakap. Kulil haq walau kana murra. Kena kata benar walaupun baik.
Kalau jadi mufti nak tidur dia, kita lama boleh jadi mufti. Malam ni boleh tak belayuk lah ke? Tu atas rela tu. Boleh jadi mufti lah ke tu? Dah lah naik atas kursi mufti duduk senyap. Semua boleh. Jadi mufti nak keluar kenyataan, nak beri pandangan, beri fatwa, tunjuk aja. Yalah bukan semua mufti. Ada juga seorang dua mufti. Yang agak lantang, yang agak vokal. Tapi walau macam mana pun kenyataan mufti tidak ada credibility. Tidak ada kesatuan di kalangan mufti. Ni fenomena hedonisme, fenomena hiburan. Terlalu dahsyat dalam negara kita hari ini. Saya tak salah kepada orang lama. Orang lama ni dia ikut arus. Sebab dia ikut agama pengetah dia. Pengetah dia nak ke mana? Pengetah dia kaki beribu, maka rakyat dia akan beribu serupa dengan pengetah dia. An-nas ala dini muluki. Itu kaedah dia. Rakyat ni dia ikut perangai pemimpin dia. Saudara ingat tak? Dalam keadaan seolah lancar Islam hadari. Orang nombor 2, isteri kepada Pak Hindu. Waktu nak melancarkan batik negara, pakailah baju batik. Itu elah dia. Dia tergamuk dipanggil seorang artis daripada barat, John Collins. John Collins ni tua dah, umur 50 lebih dah, ke 60 dah umur. Adalah seorang artis yang dikenali sebagai simbol seks di barat. Yang pernah bertelanjang bulat tanpa seorang benang dalam majalah Playboy di barat. Dahsyat. Ini laporan dalam akhbar sendiri. Isteri pengasas Islam hadari boleh panggil mari ke Malaysia untuk merasmikan batik. Untuk menjadi ratu batik negara. Imej itu diberi begitu. Duduk tak lama kemudian nak lancar kebaya pula. Kita nak dengar dia nak lancar tak busana muslimah. Sesuai dengan Islam hadari. Dah batik. Baju kebaya. Masa nak lancar baju kebaya baru ni dia panggil siapa? Dia panggil Ning Baizura. Ning Baizura ni seorang artis Malaysia yang pernah mengeluarkan kenyataan. Dia kata saya ni seorang wanita, seorang artis yang tinggi nafsunya, yang tidak boleh dipuaskan oleh seorang lelaki, melainkan oleh 5 lelaki secara serentak. Ini jejetnya kenyataan Ning Baizura. Sehingga wartawan tolak, rakyat tolak, artis pun berasa mual, berasa jejet dengan Ning Baizura. Ning Baizura lari tinggal Malaysia, bawa diri ke Jepun. Pergi ke Jepun pun nak bina imej. Duduk tak lama, Datin Sri Indun panggil balik Ning Baizura untuk dinobatkan sebagai Ratu Kebaya Negara. Lenih mula-mula ada nyanyi semula. Walaupun dia telah mengeluarkan kenyataan, walaupun artis itu melakukan jenayah, tak apa. Sebab Timbalan Menteri Penerangan Zainuddin Maidin telah mengeluarkan kenyataan bahawa kami kerajaan Aman dan Barisan Nasional dengan konsep Islam hadari sekali-kali tidak akan mengambil tindakan kepada artis walaupun terlibat dengan jenayah, kerana kalau kami ambil tindakan kepada artis, nyanyi ke dia, kesian ke dia, bukan setakat kesian ke artis, dia melibatkan penulis lirik, melibatkan pengubah lagu, dan melibatkan pemuzik tanah air. Kalau tak ada orang nak menyanyi, siapa nak main muzik? Tak ada orang nak menyanyi, siapa nak ubah lagu? Tak ada orang nak menyanyi, siapa nak tulis lirik? Jadi tak boleh ambil tindakan pada penyanyi. Buatlah, dia nak buat apa? Nak menyanyi, silakan bagi. Dan trend kerajaan sekarang, dia bimbang takut tak ada penyanyi. Hilang, pupus penyanyi dalam Malaysia ni. Dia buat mentor nak lahirkan penyanyi. Dia buat Akademi Fantasia nak lahirkan penyanyi. Dia buat Malaysian Idol nak lahirkan penyanyi. Bintang RTM nak lahirkan penyanyi. Anugerah juara lagu nak lahirkan penyanyi. Anugerah Berita Harian nak lahirkan penyanyi. Audition nak lahirkan penyanyi. Bintang Maggie nak lahir penyanyi. Maggie pada bintang. Buat bintang Maggie nak lahirkan penyanyi. Banyak program nak lahirkan penyanyi. Saya nak tanyalah Datuk Seri Paula Badawi sebagai pengasas Islam hadari nak melahirkan rukun yang pertama, manusia beriman dan bertakwa. Ada ke tidak satu program untuk melahirkan cerdik pandai beragama ataupun ilmuwan-ilmuwan Islam, para ulama dalam negara kita? Ada ke tak? Tak ada. Buatlah satu program yang boleh melahirkan ulama. Tak boleh. Oleh kerana trend pemerintah begitu. Jadi rakyat beribu.
Allah, artis dia tak lagi ke final juga. Nak menang ni, nak bertokok apa-apa dia. Ya Allah, huduk ngelik. Kiranya artis tak boleh pergi ke final. Yang kawan tu, walaupun tak lagi ke final, boleh hadiah juga 3,000 sahaja. Yang mu, Nabi mimpi wajah lah. Bodoh 2 kali. Habis duit SMS sekali. Orang menari, cebek-cebek, nangis. Orang lain tak ada apa-apa, dia tak ada apa-apa. Dia berlakon, dia main je tu. Dia main je sama-sama dia. Tak kita dia semua. Saudara yang dihormati, benda ni lah dia panggil budaya hedonisme. Yang mereka dah melalaikan. Inilah yang Allah sebut dalam Quran. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدًا. Orang kafir, dia memang sangat gemar menanti ketika dan saatnya kamu leka dan lalai daripada tanggungjawab perjuangan kamu. Senjata kamu, maruah kamu, perjuangan kamu, agama kamu. Apabila kamu leka, mereka akan serang kamu dengan serangan yang satu. Dan akhirnya kamu akan kalah, tergadah. Ini Allah sebut dalam Quran. Perancangan Yahudi ini 100 tahun dulu dah. Dia buat dalam melalui protokol Yahudi yang 24 itu, salah satu daripadanya ialah mewujudkan budaya hedonisme supaya umat Islam leka dan lalai. Kita kena faham kalau ni. Saya nak tegaskan sekali lagi, Islam dia tidak tolak hiburan. Islam ni apa-apa pun dia tak tolak. Dia mari, dia bukan tolak. Dia nak betul. Orang lelaki perlukan perempuan, perempuan perlukan lelaki. Itu fitrah manusia. Islam datang, dia tak tolak. Dia cuma betul. Kalau nak ke perempuan, nak ke lelaki, jangan zina. Ijab dan qabul. Adakan akad nikah. Itu cara Islam. Kita hidup di dunia nak makan, nak minum. Makanlah, minumlah, tak salah. Tapi Islam mari, dia betul. Dia bukan larang. Bukan kata lepas kita menganut Islam tak boleh makan, tak boleh minum. Tak. Kita bukan dialektrik. Kita nak makan, kita nak minum. Nak menambah energi. Nak menambah tenaga. Tapi jangan makan benda yang memabukkan. Jangan minum perkara yang boleh menghilangkan akal. Kulu minat tayyibat. Makan benda-benda hamalat. Islam datang buat panduan supaya kita selamat. Jangan hilang akal. Jangan hilang kewarasan. Kita nak bersibuk. Kita nak berhibur. Manusia boleh bersibuk. Tapi Islam datang buat panduan. Jangan berhibur keterlaluan. Jangan bercampur bebas lelaki dan perempuan. Jangan mendedahkan aurat. Liriknya jangan memuja wanita. Jangan memuja nafsu. Jangan mengadakan tarian-tarian yang menggairahkan macam. Siapa nama tu? Ino Daratista. Tahu orang sini. Ino Daratista. Yang mendapat terima penari dandut goyang gerudi yang dibawa daripada Indonesia. Majlis Ulama Islam di Indonesia telah mengharamkan tarian dandut Inul Daratista ini. Kerana tarian dia tarian ala porno. Lucah, membangkitkan nafsu, menimbulkan kegairahan. Ini Islam tak setuju. Tapi Islam hadari tak apa. Dia boleh panggil. Dia panggil 1 Mei baru ni di stadium mereka. Sambut Maulud Nabi masa tu. Ini pelik. Kerajaan ni. Dia sambut Hijratul Rasul. Dia panggil Maria Carey. Kalau saya masih ingat lagi. Di saat umat Islam tu sambut Isra' Mi'raj. Dia panggil kumpulan Scorpion daripada Jerman. Untuk melancarkan album baru. Di negara kita. Nak sambut Maulud Nabi 1 Mei baru ni. Di saat kita sambut Hari Buruh di Malaysia. Dia panggil Inul Daratista. Ini keadaan yang sangat tidak betul. Dari segala yang dihormati sekalian. Saya nampak ini ada kecenderungan untuk melesatkan umat Islam. Kita bukan halang hiburan. Boleh nak berhibur. Tapi jangan buat perkara macam itu. Sebagaimana Jakim baru ni. Jakim buat keluar kenyataan. Dia mengesyorkan kepada kerajaan. Kalau nak berhibur. Tolonglah. Jangan bercampur lelaki dan perempuan. Buat asing-asing. Macam Kelantan boleh buat. Kelantan panggil Wahidah. Buat konsep khusus untuk muslimah. Tak ada apa-apa. Kita bukan tolak Wahidah, panggil Wahidah. Wahidah nani tu. Orang mana. Lepas tu untuk wanita saja. Jangan campur lelaki sebuah. Tak ada masalah. Boleh. Bukan tak boleh berhibur. Tapi dia ada syarat dia. Tapi malam kerajaan Islam hadari. Jakim buat panduan. Kabinet Islam hadari tolak Jakim. Bukan kita tolak. Dia sendiri tolak. Jakim tu bukan UMNO bukan apa. Dahsyat calon ni. Jadi mudah-mudahan lah. Dengan kita buat penjelasan macam ini,
Kita harap rakyat empok, rakyat sedar dan tidak lagi boleh ditipu dengan suasana yang seperti ini yang hanya melekakan mereka dan menghancurkan Islam. Kita nak Islam, kita nombor satu untuk diataskan. Saya setuju dengan pandangan saya. Dan insyaAllah sama-samalah kita berjuang. Oleh kerana masa telah tamat jam 12. Sehingga kita bertemu lagi pada masa-masa yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siapa yang ingin mendapatkan buku Profesor Dr. Zulkifli Muhammad bagi memberi sumbangan kepada PAS sebanyak 75% daripada keuntungan buku itu, boleh dapatkan di bahagian depan ini oleh sahabat kita.